Banyak dulu ustaz-ustaz kita tak boleh berkabung. Kabung dengan raja, syirik, khurafat. Berkabung ni bukan amalan orang Islam. Ustaz-ustaz dulu macam tu. Ustaz sekarang pun ada, tapi tak ada lah, dia tak kuat lah, pengaruh tu tak ada. Tapi zaman dulu, zaman kebangkitan Islam kononnya, tahun 80-an 70-an, 80-an tu zaman kebangkitan Islam kononnya. Banyak sekolah-sekolah Arab ditubuhkan, dah ada sanawi sana, sanawi sini. Sebelum tu mondok, tak ada sanawi-sanawi ni. Jadi bila era tahun 70-an sampai daripada 80-an tu era perkembangan dunia Islam di tanah Melayu. Maka datanglah orang-orang muda yang bersemangat, yang suruh tutup aurat, yang tak bagi couple-couple, bercinta ni haram, gitulah ya. Sampailah kepada perkara-perkara yang bila ada kematian raja-raja kita, mati berkabung. Ada ustaz-ustaz yang tak nak kabung. Dia kata ni amalan orang Cina, ni amalan orang kafir, ni amalan orang musyrik. Kita orang Islam mana ada kabung-kabung. Itu Sa'id bin Jubair. Lagi, wa kana yahtamul Quran fi kulli rak'atin fi jawfil Ka'bah. Dia boleh semayang, tak sebut semayang sunat lah. Dia tak sebut berapa rakaat, tapi dia kata setiap rakaat khatam satu Quran. Semayang kat mana? Dalam Kaabah. Dia semayang seorang-seorang dalam Kaabah, dia boleh khatamkan dalam satu rakaat. Satu rakaat, satu khatam Quran dia baca. Jadi